Selalu bagi tahu diri kita bahawa kita milik Allah. Yang menciptakan kita Allah, yang bagi makan kita Allah, yang bagi tenaga ke kita Allah, yang bagi sihat kita Allah, yang bagi duit kepada kita Allah. Benda tu kena selalu ulang. Kena selalu ulang kepada akal kita dan setiap tindakan kita. Sampai kepada satu hari kita akan jadi satu orang yang kita tak mengharapkan benda dunia apa yang kita buat. Orang puji pun kita semayang 8 rakaat duha, orang tak puji pun 8 rakaat. Orang bagi duit pun kita suka, orang tak bagi duit pun kita suka. Biasa. Sampai tahap tu, satu hari nanti. Bila kita selalu bagi tahu diri kita kepada diri kita sendiri